Hey guys, ini ialah Blockis Kamen Rider Starlight Volume 1. Aku beli yang ni untuk confirmkan dapat Secret X Cross Saber ni sebab aku tak ada lagi. Nah, aku tak tahu ni boleh diambil kira ke tak sebab seller dah tahu dah dapat apa dah ni. So, kalau kat sini 44.1 gram. Tapi aku tak sure lah boleh guna pakai atau tak. Buka jap. So, glue dia ni dah terbuka. So, dia reseal saja. And kita dah confirmkan dapat X Cross Saber Secret dekat dalam ni. And dia ada silika gel. Aku pun tak sure kalau yang ni ada silika gel or not sebab kotak dah terbuka. So, pasang dulu. Alright, siap dah pasang Kamen Rider Saber X Cross Saber final form dia ni. And look at this guy. Warna biru sparkle macam galaxy tu. Okay, pusing jap. Alright, all blue. Ini adalah final form yang paling simple lah sebab okay, the original form is this one, Kamen Rider Saber. And then final form dia warna biru macam ni. Tak apa, kita akan tengok at the detail kan. So kita nampak dia punya belt kat situ. And then dia punya body dia nampak tu macam ada macam galaxy lah kan. Macam space and then ada stars. And then dia punya sword dia ni pun lawa sword dia ni, okay. Actually sword dia ni sama sajalah, cuma yang kat tengah tu je lah yang bertukar. Kepala dia tu senang cerita benda ni macam recolored je lah. Recolored lah. Even dia punya kepala dia pun everything is recolored. Tapi it is what it is lah. Memang design X Cross Saber macam tu kan. So what do you guys think about Kamen Rider Saber Final Form X Cross Saber?